adventure hari ni. Kita dah buat drama guys. Drama super adventure. Jadi drama pasal Beryl dengan saudara Beryl guys. Jadi itu berkisah Beryl saudara Beryl jadi jahat. Let's go guys, let's go. Wah, hari ni pagi betul lah hari ni. Tapi mana abang aku? Abang? Abang? Oh abang, mana abang ni? Aku dalam rumah kita. Tengok je lah kejap. Abang? Oh abang. Oh abang. Abang kat mana? Abang tak ada lah. Kau beli abang tak ada. Cik kau beli adik tak ada. Kita kan terus sama. Abang pergi mana ni? Bang, abang nampak tak adik saya bang? Tak ada pula nampak adik kau. Adik kau pergi mana sebenarnya? Tadi aku nampak macam ada uru-uru tadi abang kau. Tadi aku rasa dia nampak aku pergi kat lembah salju. Lembah salju ke? Tapi kenapa aku tengok tadi pun? Tadi aku tengok dah. Tadi aku tengok. Masa tadi kan aku baru balik keluar rumah nak beli barang. Tengok-tengok tak ada pun. Macam mana tu bang? Entah. Cek lah lembah salju. Nanti mungkin ada abang kau buat apa betul tak? Mungkin pergi lembah salju sebab aku nampak dia macam nak benda sesuatu macam uru-uru tu. Baiklah, aku akan cek sedikit lembah salju. Lembah salju dah apa? Ada orang-orang ni ada lah. Abang. Oh abang. Bang, abang nampak tak abang saya bang? Sebab saya tarik jari tak ada bang. Oh, tadi aku nampak abang kau buat bilik rahsia dekat belakang sana tadi. Tu, dekat bilik sana tu. Abang ku buat apa dekat situ? Buat apa dekat situ tu bang? Tak tahulah. Kau pergilah tengok mungkin ada sesuatu sebab ada bola tadi aku nampak. Okey, aku akan tengok ada apa dekat dalam gua tu. Mana abang ni abang? Oh abang. Mana abang ni? Abang? Oh abang. Tak ada pun abang kat aku ni. Tadi kata dia ada dekat dalam ni. Macam tak ada tu. Mana Abang? Oh abang. Ke dalam ni? Dalam air takkan ada gua sebab dulu aku tak pernah nampak dah apa dalam ni. Ada apa dalam ni? Akhirnya aku siap juga madu-madu aku. Akhirnya aku boleh buat lebah-lebah semua jadi jahat. Bunyi apa tu? Bunyi macam dalam ni. Dekat mana? Wah! Aduh sakitnya. Aduh. Abang. Abang buat apa ni bang? Asal abang buat madu-madu racun-racun ni? Siap juga madu aku. Abang, Adik. Adik datang habis abang. Adik buat apa kat sini adik? Kenapa adik datang sini adik? Adik jangan datang sini adik. Abang lah kenapa? Kenapa abang buat bilik rahsia buat madu ubu dekat bilik rahsia ni? Abang pernah buat dalam pintu rahsia ni. Kenapa abang buat macam ni? Kau tak tahu kenapa aku pergi sini. Tengok aku pilih pintu rahsia. Selamat tinggal adik. Abang aku pergi teleport ke sarang lebah ataupun pintu ini. Baik adik. Abang aku teleport ke sarang lebah. Abang aku teleport ke sarang lebah. Untuk lebah-lebah semua tu akan jadi. Mana abang pergi? Abang? Abang masuk almari ni tadi. Teleport. Dia kena pergi sarang lebah ni. Tak boleh jadi ni. Kalau abang aku jadi jahat, aku tak boleh nak serang kawan abang aku. Mana sarang lebah dia? Pergi ciptakan sarang lebah. Aku kena pergi juga sarang lebah.
Ni ke hang lebah ni? Ha? Okey, aku dah dapat. Ya! Ya! Apa ni? Ha? Abang aku ciptakan apa ni? Ha? Apa benda yang abang aku buat ni? Apa benda tu? Aduh, aku nak terpokok ni. Macam ada benda je bawah tu. Ada badut ungu. Ha? Apa tu? Lari, 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 lari. Lari, 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 lari. Lari, 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 lari. Bahaya je. Bahaya betul lah. Ada lebah. Ya, ambil tu. Tangan aku tak nak mati. Ambil tu. Rasakan tu. Ambil tu lebah. Ni abang aku yang cipta ni lebah ni. Aduh, mana abang aku pergi ni? Aku kena sakit. Rasakan ni. Mana abang aku ni? Abang aku pergi mana ni? Aduh abang, jangan macam jahat ke bang? Kita kena buat baik bang. Aduh abang aku ni. Aduh. Wah! Aduh. Ini cerita apa lagi ni? Ada badut macam. Abang aku ni suka tengok ada ungu-ungu ni. Kenapa abang suka tengok badut ungu? Mana ada badut ungu? Mana ada badut ungu? Ada badut kuning je. Mana ada? Aduh. Ambil darah. Okey. Aduh, macam mana ni? Abang aku ada jahat lagi lah. Macam mana lah aku boleh jadi macam ni? Aduh abang, kenapa abang tiba-tiba macam ni bang? Abang? Aduh, mana abang aku ni? Aduh, kenapa abang aku jadi macam ni? Dulu okey je. Aduh, tiba-tiba abang aku jadi macam ni. Aduh, macam mana nak lepas ni? Ada luar rasa lah. Ya! Wah, kita teleport ke sini. Wah, hebatlah. Mana abang aku ni? Aduh. Tajam je. Aduh. Kat naik atas kan? Aduh, darah aku sakit lah. Mana abang aku ni? Kenapa abang aku jadi macam ni, abang? Ambil darah. Kenapa abang aku jadi macam ni? Aduh, mana abang aku ni? Siapa tu? Itu nampak macam abang aku. Ha? Apa? Tu abang aku ke? Abang! Abang! Ha? Abang, kenapa begini ni? Abang, jangan tembak dia, abang! Abang, ni ada, abang! Wah! Ya, abang! Alamak! Apa benda tu? Wah! Lari, abang! Kenapa boleh macam ni? Wow! Alamak, darah aku tinggal satu. Aduh, ambil. Tolong, aku nak darah. Tolong, aku tak nak mati. Wah! Apa lagi ni? Hah? Abang kenapa boleh di sini? Abang jangan abang! Abang jangan abang!
Abang ni lupa ke? Kita ke sama-sama ke nak main kat pantai macam-macam tempat kita pergi. Janganlah abang. Oh hantu hantu. Bukan abang saya hantu. Terpaksa hantu. Sebab abang saya dah mula nampak hantu. Rahsiakan tu. Hantu. Kenapa hantu? Tak tolak dia ke? Abang. Jangan abang. Selamat tinggal abang sebab abang dah melampau tu kekal saya jadi kecil bang. Abang memang dah melampau. Hantu. Saya nak hantu. Aduh, tak kena bola tu lah. Aduh, abang janganlah jadi macam ni bang. Abang dah lupa ke? Kita pernah sama-sama naik sekolah. Sama-sama. Abang dah lupa ke? Abang. Aduh, tak ada nyawa ni. Tak ada nyawa. Ambil, abang. Selamat tinggal, abang. Jangan, abang. Jangan buat lagi dah. Abang. Tidak. Abang, selamat tinggal abang. Boom. Abang, kita sama-sama sedih sama-sama. Aduh, abang aku dah tak ada. Abang aku dah tak ada. Lebah macam mana dia lebah? Abang saya dah tak ada, dah tak payah jaga saya lah. Abang saya dah tak ada. Abang saya dah tak ada dah lebah macam mana? Tak apa, mulai hari ini, saya akan jaga awak dan semua harta beruang di desa beruang. Jom kita berkumpul desa beruang. Abang, sangat lebah abang sudah ditutup abang sebab abang dah buat kerja salah haram abang. Abang sepatutnya tak perlu buat madu macam ni bang. Abang sepatutnya buat baik bang. Mana kubur abang ni? Sepatutnya abang tak patut buat macam ni. Abang, sepatutnya abang tak patut buat macam ni. Tapi sebenarnya awak patut je buat benda baik-baik. Sedihlah aku. Sedihlah aku. Abang aku dah tak ada. Tidak. Jadi semua gembira. So guys, macam mana video tadi? Sedih tak guys? Siapa yang sedih tekan like dan subscribe guys. So bye-bye semua. Siapa yang sedih, saya